dah tua tuan dah 7 segi. Dan dikurniakan seramai 3 orang cahaya mata. Seterusnya, perkahwinan kedua dengan Puan Hajah Latifah binti Abdul Kadir yang mempunyai 4 orang cahaya mata pada tahun 1997. Memulakan kerjaya sebagai pegawai kastam di Raja Malaysia Johor Bahru pada tahun 1975 dan berkhidmat sehingga tahun 2008. Seterusnya, meneruskan perkhidmatan sebagai pegawai psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat Batu Pahat sehingga tahun 2012 dan setelah bersara, dilantik sebagai kaunselor di Klinik Nur Sejahtera LPPKN Batu Pahat. Sepanjang perkhidmatan pernah menerima beberapa kali anugerah perkhidmatan cemerlang. Seorang yang pakar di bidang kaunseling, motivasi dan ceramah, beliau juga menghasilkan modul pengurusan stres bagi menangani masalah stres dan emosi serta mewujudkan klinik kaunseling di kampung halamannya bagi memudahkan masyarakat mendapat perkhidmatan kaunseling dan khidmat nasihatnya secara percuma. Beliau juga aktif dalam aktiviti sosial dan kemasyarakatan dan merupakan pengerusi Masjid Jami' Sungai Tongkang, Rengit. Seorang yang dihormati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Di atas segala sumbangan dan jasa bakti yang dicurahkan, dengan ini beliau dianugerahkan Tokoh Kemasyarakatan sempena sambutan maaf Hijrah peringkat daerah Batu Pahat tahun 1446 Hijrah 2024 Masihi. Syabas dan tahniah diucapkan. Ada kaunseling berjaya, dan pada hari ini kita fokus kepada kaunseling perkahwinan pasangan suami isteri untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam rumah tangga ni mesti ada timbul permasalahan dan perbalahan. Betul? Masalah kecil. Betul? Jadi kita kena atasi masalah itu dengan cara mengurusnya secara kaunseling perkahwinan. Jadi kalau saya akan panggil suami dulu. Apa masalah suami? Saya akan panggil suami dia, kemudian isterinya. Kemudian selepas panggil kedua-duanya, saya akan panggil makna kedua-duanya sekali. Dan semasa saya panggil untuk bersedar seorang-seorang tu, apa dia kelebihan, apa dia yang awak suka, apa yang awak tak suka. Jadi daripada situ nanti kita boleh melihat kepada penerokaan diri dalam. Jadi masalah ini biasa berlaku dalam rumah tangga, masalah rumah tangga, tidak ada komunikasi. Kalau boleh tuan-tuan, perempuan, elakkan daripada tak cakap. Kalau dulu pakai MOU je, saya tak balik hari. Sekarang SMS, saya tak balik. Yang ada tu tuan-tuan sampai 3 bulan dia boleh cara dia macam tu ke Amy begitu. Betul tak cakap, tak tegur sapa. No communication. Tak ada hubungan sebagainya. Isteri pokek. Betul tak? Allah itu ini kan 1 kali 2 kali tak apa. Akhirnya tuan-tuan, akhirnya dia tak tahan dia punya emosi dia, tuan, dia baling suami isteri dia dengan basuh. Mati. Dia dinamakan The Triangle Theory of Love. Dia nama dia The Theory of Love, yang popular yang popular oleh Robert ini memberikan statement bahawa gairah satu cinta itu, loving itu gairah, intimacy, keintiman, mesti ada dalam cinta itu, mesti ada keintiman, dan ada komitmen, merupakan ikatan, keterikatan. 3 komponen ini adalah cinta. Itu yang dinamakan cinta. Tuan-tuan lagi boleh dapat nilaikan. Dan dia ni Steinberg ni, dia melahirkan satu teori ni kadang-kadang bertepatan dengan apa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, ini menyukai. Dia yang top sekali lah, suka tuan-tuan. Cinta sempurna lah, cinta romantis, cinta persahabatan dan itu tuan-tuan. Yang bawah ni tadi ni,
gairah, cinta gila-gila. Tuan-tuan, cinta bodoh. Cinta bodoh, cinta monyet. Komitmen cinta kosong. Cinta kosong dia biasanya tak banyak pada orang perempuan, tapi banyak pada lelaki. Dia menaburkan cintanya, meluahkan perasaan. Rasa normal Tuan-tuan, perempuan ni yang dia suka terima hadiah. Ada tak sini? Kalau suami bagi dia, dia suka tak? Paling bangga. Macam awak nak kita suka persendirian. 1 minit. Jangan peluk kau ni dulu gua benda gemuk. Tak payahlah, dalam hati je lah, kan? Kalau ikut perintah Kanzah tu, dia 7 kali lagi, express dia punya melepaskan rasa sayang, tuan-tuan, pasal umur 13 tahun sampai umur dia 18 tahun, dia nak identiti sendiri. Tak, dia dah ada kekasih, dan dia takkan kekasih itu supaya touching. Kita ni, yang perempuan ni, jangan biarkan lelaki touching. Dia ada current, it's very dangerous. Jadi anak-anak kita yang tak tahu menahu tentang kita, bila dia touching, dia ada current. Saya bagi peluang sebelum saya tutup sesi ni, pandang-pandang. Assalamualaikum Ji. Saya nak tanya. Okey, saya nak tanya ni. Ya. Sebagai insan di gelar manusia. Ya. Bahasa tu main peranan. Ya. Apabila nak bahasa tu dia ada bernafsu. Bahasa juga mencerminkan identiti seseorang. Kemarahan, kegembiraan dan keseronokan. Apa maksud, apa di sebalik itu tiba-tiba manusia tu boleh marah, insan tu marah. Apabila di dalam suasana ceria, tiba-tiba dia boleh marah dengan sekelip mata. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Tiba-tiba boleh berubah. Betul, boleh berubah. Sebab apa? Kita contohnya kita silap bahasa kita. Betul, umpamanya dia tak suka kita touching. Dia tak suka. Diorang tak suka, diorang suka. Daripada emosi dia suka, jadi tak suka. Dia timbul. Pasal kemarahan ini dia timbul secara spontan. Betul, atau mula kita okey dengan suami kita, tapi tiba-tiba bila dia meluahkan, tiba-tiba abang nak kahwin lagi, terus tertegur. Datang secara spontan, kan? Daripada emosi dia terus bertindak secara emosional, lempang dan sebagainya. Bunuh orang pun ada. Tapi akhirnya dia akan menyesal. Ini adalah behavior, sikap manusia, jadi oleh itu dalam hubungan kita seharian, terutama hubungan suami isteri, naklah kita awasi bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam rumah tangga kita. Kalau kita dah panggil abang tu abang sayang, abang cayang ke abang handsome. Kalau arwah isteri saya abang cayang, dalam handphone abang cayang. Macam pelak-pelak, tapi suka kita, kan? Jadi balik nanti, tuan-tuan, balik kalau dalam bahasanya, kan, bang, dari abang kita ubahlah bang panggilan abang. Abang handsome, abang tak, jangan pula abang yang hitam. Kalau dia apa ni suami takkan pergi suami. Balik ni diubahlah. Cinta ku, sayangku, love you ke, ya? Panggillah abang sayang. Kahwin ke tak kahwin, kata Nabi tu, saya 70,000 malaikat. Ya, ni banyak yang sensor, tapi sini semua dah kahwin. Jangan nanti, kan? Okey. Ada ke? Ya. Saya nak tanya tadi yang luaran. Dalam bahasa badan, dalam bahasa, ya, antara body language pada dan dari kita, ada satu
keluhan dalam badan kita. Bahasa dia sendiri lah. Mana kat situ kita akan menimbulkan kemarahan. Balik pada tadi tu. Kita berolah dalam badan diri kita. Tiba-tiba tadi kita marah luar. Sekarang kita dalam diri kita ni tiba-tiba kita marah. Itu yang terjadi pada diri kita. Maksudnya diri kita sendiri. Pergolakan tadi kita gembira, tiba-tiba dalam diri kita tu marah. Isteri tadi tak ada masalah. Tiba-tiba kita marah dia. Diri kita bukan masalah kerja. Mungkin masalah kerja bahawa ada elemen-elemen lain tadi yang berlaku. Tuan boleh ceritakan kenapa boleh jadi begitu? Okey, ini implisit dalaman. Dalaman ni kadang-kadang kita memang tak tahu, tuan-tuan. Jadi kita kena luahkan perasaan kita. Itu sebabnya, tuan-tuan, mereka yang ada masalah dan sebagainya, dia jangan jumpa orang-orang yang bukan otoriti. Kan? Yang bukan otoriti, mana orang yang bukan dibagi otoriti lah, macam konselor bagi otoriti. Pergi orang yang berotoriti, dia akan menasihati tuan-tuan bagaimana kaedah-kaedah, tuan-tuan, bagaimana kaedah untuk mengatasi masalah implisit, iaitu dalaman. Ada juga yang setengah daripada isteri ataupun suami dia pendam, kan? Dia pendam. Ada sesuatu yang tak kena dalam itu. Bila dia pendam, dia akan mengalami satu perasaan yang tak puas hati. Itu yang menyebabkan tidak ada keharmonian dalam rumah tangga. Jadi untuk itu dia kena, makna tu tadi combine together, berpakat, berbincang. Saya rasa awak ni dah mengguriskan hati saya. Kenapa bang? Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah wafi, bismillah yatuman susan fil ardi wa la fis sama. Allahumma sami'un 'alim. Allahumma amil bala wal wadha wa zalzila wal ihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina rasul. Wassalamualaikum ya Allah. Allahumma bisalamatan fa'afiqana wa bijadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Jadi saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan serik Ada umur jumpa lagi. Okey. Terima kasih.